Ini Mega apa bang? Mega Rahmat. Mega, Rahmat Mega. Abang, Bukan Rahmat ikan matra sebenarnya. bukan, ni bukan Rahmat Ikan Matra. Rahmat Mega bang. Dari mana ni bang tadi? Dia naik 12. Kempas, orang Kempas. Kempas. Masya Allah. Rahmat Mega bang Okay. Tu saya tengok tadi abang potong macam susah bang Nasi lemak dah rasa bang? Dah lah. Power bang. Sambal mak dia sedap. Sambal mak-mak sedap Pernah makan king crab sebelum ni bang? Tak pernah lah. First time? First time lah. Penuh bang isi dia ni Kalau king crab yang kecil tu pernah. Oh, itu lain bang. Itu Chilean bang. Itu Chilean king crab. Ini Alaska lain. Perlu. Ni abang dah masuk live, saya dah jadi artis ni. Ini betul-betul kena kuat makan untuk habiskan ni bang. Ni betul ni, kalau ni 5 orang 6 orang boleh makan ni bang. Terima kasih banyak. Terima kasih orang Kempas. Boleh masukkan semua dari Kempas Johor. Okey, yang mana nak makan king crab yang untuk 4 kaki ni? 598 harganya. Sakit tu tengok jari saya. Potong ketam banyak jadi kematu. Oh, keras memang dia punya kulit keras. Kalau saya sebagai pelanggan pun saya sejujurnya saya akan suruh orang potongkan. Pasal tengok saya potong malam ni baru berapa ekor dah macam apa? Hendak kena pakai soltip kat sini Okey, pengumuman untuk bulan puasa pula. Kalau seandainya kalau korang nak buka puasa dekat sini, saya buka seperti biasa pukul 12.30. Untuk yang bukan beragama Islam, korang boleh makan seperti biasa dekat sini pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 boleh, tak ada masalah. Saya buka waktu operasi saya sama daripada 12.30 tengah hari. Orang Malaysia ke Singapura, Brunei, Indonesia pun jemput datang sini. Kalau nak buka, pastikan korang kena buat tempahan lah. Kena buat tempahan untuk buka puasa. Okay guys. So dekat sini bukan setakat saya ada king crab saja. Saya ada chicken chop, kita ada ikan bakar, menu murah-murah pun ada. Boleh tengok apa benda yang ada tu. Nasi lemak ayam ada, nasi lemak ikan siakap, nasi lemak sotong, lobster, udang galah, burung puyuh semua ada. Menu-menu murah semua ada kat sini. Okay guys, dan tolong tekan button follow. Kalau belum follow saya, tolong. Yang sedang tengok saya punya video yang live ni, tolong tekan button follow sekejap, check sekejap. Dan tolong komen. Kasih komen penuh dekat saya punya ruangan komen. Salah ke tidak seumur hidup sekali buka puasa makan king crab, salah ke? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Alaska king crab besarnya macam tangan saya.